Pensejarahan China pada awalnya berkait rapat dengan konsep penilikan dan tenun nasib daripada golongan pemerintah. Pensejarahan China digambarkan sebagai carta alih dan pelan tindakan etika, sosioekonomi dan sosiopolitik orang bijak. Pada zaman dinasti penulisan sejarah China berpusat kepada istana atau kerajaan yang bertumpuan kepada golongan pemerintah sahaja. Tema penulisan sejarah China zaman klasik tema kemanusiaan melalui penulisan biografi Li Zuan dan Yuanji. Era zaman moden, memasuki era moden perkembangan intelektual, perubahan dalam penulisan sejarah. China mula berubah dan penulisan klasik mula dihentikan. Historiografi China tidak lagi terikat dengan kehendak sesebuah dinasti dan lebih memacu ke arah tempoh profesionalisasi. Historiografi pada era China yang moden mula mendapat pendedahan pertama kepada tradisi intelektual barat dan arkeologi saintifik. Namun unsur mitos dan cerita rakyat masih diterima sebagai alat mengagungkan sejarah masa lalu China. Salah seorang ahli sejarawan yang terpenting iaitu Liang Qichao telah memainkan peranan dalam membantu memodernkan sejarah penulisan China. Beliau telah mengkritik historiografi China yang terlalu fokus kepada elit, masa lalu dan fakta tanpa idea. Kritikan beliau amatlah penting kerana kritikan ini dapat memodernkan pendekatan sejarah dan menjadi pelopor kepada metodologi Marxis. Pemikiran sejarah merupakan satu proses kognitif untuk membolehkan kita meneroka dan mempelajari fakta sejarah dengan kompleks dan abstrak. Zaman klasik, kemunculan aliran pemikiran, aliran utama, Confucianisme, Taoisme, dan Mohisme. Konsep Shi, masa, peristiwa diuruskan oleh golongan bijak pandai untuk memastikan sejarah bersifat dinamik dan objektif. Falsafah, wujud perpaduan antara syurga dan manusia. Zaman tradisional, ideologi dan legitimasi, ideologi politik, dinasti Qin dan Han menjadikan Confucianisme sebagai ortodoksi, pegangan rasmi, dalam pensejarahan. Konsep Tao, penekanan kepada prinsip moral dalam perjalanan sejarah. Zaman moden, pembinaan negara, matlamat, berfokus kepada pembinaan identiti negara bangsa. Tokoh utama, Liang Qichao. Pengaruh barat dan sains, menggabungkan pemikiran sejarah dengan idea. Nasionalisme, semangat cinta akan negara. Sains, pendekatan sejarah yang sistematik seperti undang-undang sains. Gaya penulisan di China melalui penggunaan tulang orakel pada 15 sebelum Masihi. Selepas zaman dinasti Shang, Shangsu dijumpai dan mengandungi unsur sastera, moral dan nasihat sebagai panduan kepada pemerintahan dan politik. Kaedah penulisannya adil dan melibatkan unsur seperti falsafah, idea politik dan kesusteraan. Pada zaman tradisional gaya atau kaedah penulisan sejarawan terkenal seperti Su Ma-chen sangat unik. Beliau mengembara ke merata tempat dan memberikan gambaran yang sebenar sesuatu peristiwa. Su Ma-chen menerapkan biografi, bab dan monograf. Pan Ku menerapkan kronologi iaitu mengikut aturan peristiwa dengan betul. Huraian bibliografi Sumatera dan Pan Ku menyebabkan kemunculan idea Yin Yang. Yin yang merujuk kepada pemulihan kosmologi untuk pengetahuan cakrawala dan kitaran musim melalui ahli astrologi dan pengetahuan kalender. Beliau mulakan dengan latar belakang kehidupan Maharaja, pemilihan sebagai Maharaja dan diakhir dengan kematian Maharaja. Pada abad ke-20 era revolusi China dan bermula zaman China moden dari segi politik, sosial, ekonomi dan budaya. Pelbagai usaha dilakukan untuk mentafsir kembali kitab lama China. Banyak penulisan sejarah awal mula diterbitkan semula dalam akhbar dan jurnal. Pelantikan sejarawan di China dikenali sebagai Shi. Pada zaman klasik, sejarawan dilantik sendiri oleh Maharaja tetapi tidak mempunyai sistem rasmi. Sejarawan yang dilantik oleh Maharaja bertanggungjawab untuk memastikan penulisan sejarah sampai kepada pengetahuan rakyat. Pada zaman tradisional, sejarawan dilantik oleh Maharaja namun pada zaman ini, sejarawan mesti menduduki peperiksaan awam yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk memastikan sejarawan mempunyai minat dan sifat yang mendalam dalam bidang sejarah. Sebagai contoh, Maharaja melantik sejarawan yang berkelibal seperti Su Ma-chen dan Pan Ku. Pada zaman China moden,
Pelantikan sejarawan tidak lagi bergantung 100% kepada maharaja, namun sejarawan itu dilantik secara bebas serta sesiapa sahaja boleh menjadi sejarawan asalnya mereka ini dari golongan yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan yang tinggi. Kaedah penyelidikan sumber yang berkesan menghasilkan pensejarahan yang berkualiti. Kaedah dokumentasi merujuk kepada catatan atau dokumen manuskrip lampau sebagai asas sumber pensejarahan. Kaedah heuristik memperoleh maklumat melalui sumber lisan daripada kebanyakan sejarawan terawal. Di China, kaedah ini mula berkembang pada zaman tradisional Tang. Kaedah arkeologi dilaksanakan dalam proses pengumpulan sumber. Sumber arkeologi seperti prasasti pada gangsa dan batu menjadi elemen utama dalam pensejarah Kuo Cheng. Pada zaman moden, perkembangan arkeologi kaedah kaji prasasti. Sumber yang diperoleh akan melalui kaedah kritikan sumber. Kritikan sumber telah wujud sejak zaman klasik. Ahli sejarah akan membuat perbandingan berdasarkan catatan atau dokumen. Pada zaman tradisional, Maharaja Shi Huang membakar tulisan 100 orang ulama untuk menjadikan rakyatnya jahil, menyebabkan sejarawan berikutnya mengkritik kesahihan pensejarahan kerana sumber tidak lengkap. Pada zaman moden, kaedah penganalisian data iaitu induktif dan perbandingan. Kaedah induktif melibatkan kaedah mengumpul, mentafsir maklumat dan kesimpulan. Penggunaan buku notasi Caci Shizu dan kaedah induktif oleh sejarawan menunjukkan mereka telah menemui teknologi yang ketat. Kaedah perbandingan merujuk kepada perbandingan dokumen bertulis. Kepelbagaian aspek transformasi, aliran pemikiran, daripada Konfusianisme kepada idea evolusionisme, sains gaya penulisan, cara naratif sejarah disusun. Tema, fokus penulisan, contoh, daripada pengajaran moral kepada pembinaan negara. Pelantikan sejarawan, peranan golongan bijak pandai dan pegawai rasmi. Kaedah penyelidikan, evolusi cara data dan fakta dikumpul serta dianalisis. Keunikan tersendiri, setiap zaman mempunyai identiti dan nilai intelektual yang unik untuk diterokai oleh semua lapisan masyarakat. Pensejarahan China bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi merupakan cerminan kemajuan intelektual dan identiti bangsa China yang berkembang mengikut peredaran masa.